UVR ni selalunya kalau awak recommend lah 90 ke atas. Dan IRR kalau boleh 90 ke atas juga. Senang kata untuk dua-dua ni 90 ke atas. Okey, contoh UV ni dia punya kualiti dia adalah 85. So 85 ni sebenarnya bukan tak bagus. Cumanya kalau macam 90 ke atas ni dia much better lah. Dia lebih better. Ada tinted yang IRR dia punya ni adalah 70 lebih. Ada tau. Ada juga UV dia punya persen dia adalah 70 lebih. So maknanya dia tak sampai 80. So bermakna dekat situ dia adalah tinted yang bukan tak bagus-bagus, tapi kualiti dia tu, tahap kepanasan dia tu, dia macam bagi awak tak berbaloi lah. Tak berbaloi. Korang jangan fikir, oh kita ambil yang gelap, tahap kegelapan saya nak ambil 100% wok. Kalau boleh gelap macam ni, tak tembus cahaya langsung. Sebenarnya itu adalah bagi awak, dia dah salah lah. Orang kata kefahaman dia. Orang fikir, oh gelap, cahaya kepanasan, bahang semua tak masuk. Tapi sebenarnya adalah tidak sama sekali. Walaupun gelap, tapi UV dia adalah 80 ataupun 70%. So sia-sia. Dia kalau boleh 90 ke atas. Sama juga IRR 90 ke atas. Okay. So macam yang ni kan, yang mampu milik untuk Sky Blue. Okay, tapi sekarang ni kalau golden, korang tengok IRR dia. IRR dia. Yang ni 90 kan, 95, 99. Yang ini adalah yang paling, orang kata paling padu lah. Okay, so far yang 100% aku tak jumpa lagi. Dan bagi aku kalau 100% tu, bagi aku mustahil lah. Okay, paling-paling 99.99 lah macam tu. Okay, yang 100% tu aku susah sikit nak memahamkan sikit macam mana. Sebab benda ni kan, cahaya ni kan, tahap ketembusan dia tu susah kita nak cakap kan. Okay. Dan lagi satu, kalau korang nak tahu, bila ambil tinted yang ada kualiti ni, korang tengok tahap warranty dia. Even the Sky Blue yang paling murah ni, silver ni, korang tengok warranty dia bagi berapa? 5 tahun geng. 5 tahun. So sepanjang 5 tahun tu, kalau ada macam tinted tu bubble ke ataupun terbuka macam tu kan, yang tadi awak tunjuk kan, sama ada dia orang repair ataupun dia orang tukar terus. Macam tu. Okay. Dan ruby ni pun 5 years. Dan yang paling padu gila golden ni 7 tahun geng. 7 tahun. So bermakna kita boleh kata korang dah habis bayar kereta pun tinted masih ada warranty lagi. Okay. So sekarang ni ikut pada korang punya pilihan. Kadang-kadang setengah orang, oh tepuk dada tanya selera, ataupun tepuk dada tanya poket kan. So bagi aku benda ni kalau macam tinted ni, korang nak ambil kualiti ke tak kualiti ke, bagi aku tinted ni adalah benda yang kalau boleh ambil kualiti lah. Kalau korang nak cari bumper ke yang kopi ke apa ke, tak ada masalah. Tetapi kalau korang macam nak cari, kita panggil tinted ni, bagi aku tinted ni benda yang kalau boleh tak payah berkira lah. Okay. Kalau boleh tak payah berkira. So okay, rasanya itu saja. So sekarang ni korang rasa awak ambil berapa persen dia punya tahap kegelapan dia, dan yang mana satu? Sebab awak fikir balik, awak nak ambil yang silver. Sebab silver ni pun dah cukup lah, kena dengan bajet dan juga kualiti dia. Macam ni awak rasa dia punya UV dia, IRR dia rendah ni, sangat rendah. Nanti kita tengok. Okay, so ni tadi dah lap kejap. Ni pun dah teruk, dah bubble-bubble. Ini dah tak nampak lah. Ni dah nampak sikit-sikit ni. Dia tinted ni memang janganlah geng. So tengah check lah. Ini ayo. Ni nampak ni. You tengok ni, sama ni dia. Solar guard sama ini. Itu tangan pegang ni solar guard. Betul. 580 Betul lah. Semua sama biru yang ni hitam lah. Hitam Ada ke biru tepi? I boleh letak depan. Ui, Tepi sekali. Sekejap. Wait a minute. Yeah boy. Aku tadi tak sempat nak rakam. So ni dia team baru Fancy Audio. Yang mana yang buat apa konten dekat Fancy ni. So korang boleh follow Fancy Audio dekat TikTok.
Instagram kau ada buat juga? Instagram, TikTok, Facebook. 3. So nanti follow lah. Okay, ataupun nanti aku akan share link di ruangan description video ni supaya korang senang, tekan je terus masuk. Okay, so sekarang ni tadi Team Fancy dia dah cabut tinted depan. So kalau korang tanya aku tak sempat rakam. Tapi aku dengan Sam menjadi saksi. Memang dia punya gam dia pun memang boleh tahan, ada gam. Sebab macam masa zaman kereta Myvi awak ke Beza, rasa Myvi awak. Sebab Beza awak rasa tak cabut tinted. Masa Myvi awak dia cabut sebab masa tu tinted baru pakai dalam sebulan. Lepas awak rasa tak cukup gelap. So Mr. Tan kata nak double ke nak cabut. So masa tu awak fikir balik, cabut lah kan. So sekarang ni kalau kita boleh nampak bahagian depan ni dia berwarna biru ataupun purple. So aku kadang-kadang aku terpanggil purple, kadang-kadang aku terpanggil biru. So ikut mata sendirilah. Alright. So sekarang ni dia tengah settle depan. So yang ni awak ambil berapa persen? Adalah 30% mengikut JPG. Really nigga? Okay gang, so ni oh tu layer satu lagi 2 layer. Ya betul-betul, ni 2 layer. Apa nama dia? Layer Rahmat. Aduh lupa nama Rahmat. 2 layer kau nampak? Cabut dia ketat tu nampak geng. Nampak? Menjadi saksi. Tak pecah ke Rahmat? Tak pecah ya Rahmat tak, dia cabut tu aku dah risau lah tu. Kan? Ni lagi yang ada heater ni. Sebab aku faham lah yang jenis ada lain-lain ni takut tercabut kan. Tapi ke double, triple. Ni dah double lah ni. Ni double ke triple ni aku lupa. Triple ni aku rasa ni. Ni dulu zaman student dulu kan. Dia sana kena tarik. Aduh Boleh. Dia belakang seat tu. Okay. Ni aku rasa tak tahu lah. Aku rasa macam triple ni. Double. Double. Aku lupa kereta parents aku triple. Tapi hari tu dah buat tinta baru. Mr. Tan dah cabut. Aku rasa double maksimum lah saya. Betul tak? Aku rasa kalau triple tu aku tak recommend lah. Kedai pun tak recommend kan. Sebab triple tu dah macam teruk sangat lah. Betul? Dia boleh. Ya. Lepas tu tu aku ganti betul kalau tutup bonet ni. Sebab spoiler aku kan panjang. Aku paling risau kalau kedai tutup kan, dia tak pegang. Kau tutup dia Okay, so Rahmat cabut. Gila. Kau menyegam ni kau tengok Ni double Rahmat 2 kan? Aduh tu lah. Ni satu lagi lembik dia. Itulah dia geng. Gam dia macam mana Rahmat? Banyak Rahmat? Tak banyak sangat So bermakna aku buat tindakan yang awal. So ni dah settle. Apa 95 Rahmat 95%. Ni aku nak so adik aku cabut dah ni. Dia dah tak nampak ni. Rapi kau tengok. Ini depan Rahmat apa 30 30. 5 minutes later. Okay, so ni semua dah siap. Sana siap. Sekarang tinggal sini. Dia nak cabut. Okay, so sekarang ni kita nak tengok belakang pun dah siap. Alhamdulillah. Kita buat tinted dia dah rasa happy lah. Gentle ke happy lah. Dia perasaan macam kereta baru lah. Kita test. Okay geng, so ni dia nak cabut. So kau tengok lagi. Ya Allah. Ini kalau kedai lain. Ini kena cas ni. Ni. Aduh. Aku macam ni okay lah. Korang datang Fancy Audio, korang mention nama audio. Kau cakap saya tengok daripada video audio, saya banyak datang kedai audio recommend Fancy. Tolong lah geng. InsyaAllah aku tak kata dia orang padu gila, tapi insyaAllah Fancy Audio antara kedai yang okey. Itu dia. Letak kau tengok. Lama tak tukar geng. Tapi tu aku beli asal tak banyak gam You kata asal tak banyak gam Rahmat? Tak rosak sangat lah. Okay geng, so sudah siap. Tinggal belakang je. Okay, so mesti korang tertanya-tanya kan, awak ambil yang mana? So yang ini awak adalah ambil sky blue.
sky blue, awak ambil yang silver. So dia UV 99, IRR 90. Okey. Awak tadi tak sempat tunjuk yang lama. Yang lama memang awak pun agak terkejut juga. Terkejut beruk lah, bukan terkejut beruk juga aku. Okey, yang lama dia punya UV 60 tadi. Lepas tu IRR dia aku lupa 60 ke macam tu lah. Sebab yang tu dulu yang murah ke bawah lagi aku lupa. Tapi UV 60 macam tu lah, 60 ke 59 macam tu. So agak rendah. Okay, so sekarang ni yang terbaik. Dan kalau boleh nampak pun kalau aku duduk dalam kereta, okay, kalau tengok ni, alamak, dalam kamera macam nipu sikit je. Tapi ni memang aku rasa pandangan aku HD lah. Aku puas hati, geng. Oh ya Allah, geng. Belakang lah. A few moments later. Okay, geng. So sekarang ni dah siap 100% dah kita tahu. Dan orang tim Fancy Audio pun dah lock macam ni. Dan aku sebenarnya rasa lain ni, geng. Sebab kan kereta Azia ni adalah kereta masa zaman awak study dulu. Dan masa tu awak pakai tinted harga RM100 tepat, kan. Waktu tu RM100 bagi awak sangat besar. Sebab kan, yelah, bagi awak masa tu, masa kau student RM100, kau spend dekat tinted macam membazir lah. Kalau zaman student kan, why not kita spend dekat makan ke, kita spend dekat untuk study ke apa benda kan. Benda-benda yang penting. Dan masa tu awak bayar RM100 dekat kedai tinted. Memang tinted yang sampai kata ada tak lagi murah. RM100 pun awak nak minta lagi murah lagi. Lepas tu sekarang awak tengok kat tepi jalan ada yang tinted harga untuk 4 pintu RM40. Bagi awak macam tu sebenarnya. Kalau korang just pakai untuk nak gelap je, bagi awak okey lah. Tapi kalau untuk long term, bagi awak, korang kumpul modal dulu, rasa modal dah cukup, korang datang Fancy dan korang sendiri boleh buat penilaian lah. Dan diorang pun ada tempat test untuk nak rasa apa perbezaan tinted yang murah harga 400 sehinggalah yang ke 7 ke 6, 8 ribu pun ada juga. Okay, dan macam awak punya ni yang 1000 lebih pun sebenarnya dah sangat mencukupi lah. Kalau korang tanya awak. Sebab yang lagi advance tu ada yang 4000 untuk body Myvi Azia. Tapi yang tu tinted dia macam dia blocking lah. Dia blocking apa? Yang tu korang kena tanya. Sebab tadi awak dengar pun macam tak faham. Sebab bagi awak benda tu awak kena ambil masa 1 hari daripada pagi hingga malam untuk nak faham apa beza tinted yang murah yang mahal. Sebab kalau kita tengok filem semua sama plastik, okay? Tapi sebenarnya ada perbezaan dia. Ada yang tinted tu sehingga 14 layer dia punya tapisan dia tu. Korang bayangkan macam mana, kan? Okay, geng. So sekarang ni dah siap. Awak boleh katakan awak sangat puas hati lah. Macam dulu masa kereta ni tak ada tinted depan warna biru, awak rasa macam adik-beradik family awak semua dah berwarna biru, cuma adik awak seorang je. Dan sekarang ni alhamdulillah dah dapat tunaikan. Dan Fancy Audio, thank you so much. Thank you so much for your commit. Dan ada benda-benda privacy yang tak boleh cerita, but semoga dimurahkan rezeki, okay? Semoga semuanya business sukses, okay? Allahu Akbar, geng. Happy lah, geng. Awak tak tahu nak happy macam mana. Awak tahu korang mesti betul awak happy macam tak happy je. Happy, geng, sebenarnya, geng. Awak pun sebenarnya kalau tengok episod awas ni, episod kedua, korang tengok episod pertama, intro tu awak sedih. Bukan sedih sebab awak demam. Sekarang ni awak tengah demam, sesama, sakit kepala. Demam panas ada je, sakit kepala je. Sebab mungkin banyak sangat benda fikir. Buat kerja, buat itu, buat ini, buat konten. Awak harap korang doakanlah untuk awak. Semoga awak sukses dan doa tu berbalik pada anda, doa yang baik-baik. Dan insyaAllah, geng, mana tahu lepas ni awak buat something, benda yang best. Awak belanja ke, followers awak tinted, awak akan pilih 3 orang. Okay, dan mungkin awak belanja, tengoklah pada bajet waktu tu, mana tahu awak belanja Android player ke, mana tahu awak belanja tukar lampu LED projector. Siapa tak suka, kan? Siapa followers awak yang dari dulu sehingga kini, fahamlah awak punya
struggle-nya nak naikkan Awuk punya konten ni. So walaupun konten pasal tinted tapi dia dah macam melalut sikit. Tak apa je. Okay, yang penting dah lega lah. Sam, ini dia Sam. Thank you so much Sam. Walaupun Sam ni kalau tanya awak, dia adalah team baru Fancy Audio. Awak tak panggil staff awak panggil team yang baru. Tapi kita hari ni dapat spend time sama-sama. Dan aku pun dapatlah kenal Sam ni macam mana kan. Itu pun kita orang segan-segan kan. Sebab Sam ni pun dalam Fancy dia buat konten dan benda semua. Sebab bagi awak benda tu memang perlulah buat konten supaya korang dapat tahu apa lagi Fancy Audio buat. Mungkin macam awak cover tinted, Android player, dashcam. Tapi sebenarnya kalau kita nampak Fancy Audio ada buat PPF lampu depan. Siapa tahu kan. So Sam yang share. So alhamdulillah benda tu. So thank you so much Sam. Dan alhamdulillah guys, semoga dimurahkan rezeki anda semua. Dan thank you so much.